Hai penonton semua, saya Najib dari The Scope dan ini adalah Redmi Note 3. Redmi Note 3 adalah telefon Redmi yang pertama menggunakan badan besi sepenuhnya. Ia juga mempunyai lengkuk besi di belakang yang menjadikan genggaman di dalam tangan lebih selesa. Redmi Note 3 dikuasakan oleh CPU Qualcomm Snapdragon 650 yang terbaru. Ianya adalah CPU 6 teras. Redmi Note 3 mempunyai paparan sebesar 5.5 inci dengan resolusi HD penuh. Dia turut datang dengan sunlight display yang menjadikan paparan lebih cerah di bawah cahaya matahari. Bateri Redmi Note 3 juga agak besar, iaitu 4050 mAh dan menjanjikan ketahanan bateri hampir 1 hari. Selain ini, Redmi Note 3 juga datang dengan pengimbas cap jari yang pertama dalam versi Redmi. Dia boleh membuka kunci dalam masa 0.3 saat. Kamera belakang Redmi Note 3 juga tidak kurang hebatnya. Dia mempunyai sensor 16 megapiksel dengan aperture f2.0 di belakang. Dia turut memiliki autofocus PDAF untuk fokus yang sangat sepantas 0.1 saat. Selain itu, dia juga memiliki 2 tona LED flash. Kamera depan pula 5 megapiksel dengan aperture f2.0. Antara muka Redmi menggunakan MIUI versi 7 yang terkini. Redmi Note 3 juga datang dalam 2 versi, iaitu 2GB RAM bersama 16GB storan ataupun 3GB RAM dan 32GB storan. Lengkuk besi Redmi Note 3 ini dirasakan lebih selesa kerana tiada lagi sudut-sudut yang tajam. Tetapi penggunaan besi menjadikannya lebih licin berbanding plastik, jadi mungkin akan lebih mudah tergelongsor keluar daripada genggaman. Selain itu, Redmi Note 3 masih mempunyai infrared, jadi kawalan seperti TV, penghawa dingin ataupun Astro di kedai mamak senang diubah suai channel. Paparan MIUI tak banyak beza, masih sama seperti yang lain. Tetapi Redmi Note 3 masih menggunakan MIUI yang berasaskan Android Lollipop 5.0. Belum ada Android Marshmallow lagi. Jika Redmi Note 3 ini dijual di bawah RM1000, ianya adalah satu pilihan yang terbaik kerana badan besi dengan rupa yang premium serta pengimbas cap jari sebagai keselamatan yang lebih tinggi berbanding biasa dan juga pembukaan kunci lebih pantas. Selain itu, kamera pun 16 megapiksel di belakang dan 5 megapiksel di depan. Bunyinya agak memuaskan, lebih daripada kebanyakan telefon lain yang bawah RM1000. Jadi inilah dia telefon Redmi yang pertama menggunakan besi dan mempunyai pengimbas cap jari di belakang. Saya Najib dari The Scope dan teruskan mengikuti The Scope untuk lebih banyak berita terkini.